Okay guys, so hari ni kita dapat satu kereta Perodua Kelisa. Owner kereta ni baru lepas siap cat kereta, overhaul enjin, tukar cermin, tukar sana, tukar sini. Senang cerita, dia baru lepas siap restore kereta, kembali nampak macam baru. Jadi owner cakap, I nak buat bersih-bersih, nampak cantik sebab I nak hadiahkan untuk anak sempena dapat masuk ke universiti. Jadi inilah pengorbanan seorang ayah kepada anak dia. Jadi dalam package interior detailing, kita akan cuci seat, kapet floor mat, kapet lantai, dashboard, headliner bumbung dan boot belakang. Kalau korang nak cabut seat pun boleh. Lepas dah siap, kita akan letak UV dressing, kilatkan dashboard dan letak ubat peracun lipas. Okey, harga untuk cucian macam dalam video ni kita charge RM450. Cabut seat ada charge tambahan RM100. So kalau korang berminat nak dapatkan servis cucian atau polishing, boleh klik link dekat bio profile kita orang. WhatsApp je, nanti aku akan minta details, korang isi je. Kalender pun ada sekali, korang tinggal pilih tarikh yang sesuai. Deposit kita collect RM50 sahaja. Untuk buat masa sekarang, tim kita orang hanya cover area KL dan Selangor. Slot untuk bulan Ramadan pun masih ada banyak lagi. Dan inilah keadaan condition kereta sebelum cuci dan selepas cuci dengan tim mail detailing. Jadi aku nak tanya opinion korang. Rasa-rasa video cucian ni boleh dapat berapa bintang? Cuba korang komen bagi rating 1 hingga 100 dengan emoji bintang dekat comment section bawah. Jangan lupa untuk like, komen dan share video ni dengan kawan-kawan korang. Terima kasih.